Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aminah binti Muhammad Nizan, merupakan pengacara di Pemerintah. Hari ini kita bertuah berada bersama dengan barisan guru daripada Panitia Pendidikan Islam SK Pemerjati. Di sebelah saya ialah Ustazah Yustinda, Ustazah Najwa, Ustazah Zah dan Ustazah Farahmi. Pada hari ini, kita akan mengupas topik berkaitan amalan sunat yang boleh kita lakukan pada 1 Syawal nanti. Amalan sunat pagi raya ialah perkara-perkara yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada pagi hari raya Aidilfitri bagi menambah keberkatan dan pahala. Ustazah, apakah amalan yang kita boleh lakukan pada waktu pagi sebelum kita pergi solat hari raya? Baik, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Kalau menyebut kepada Hari Raya Aidilfitri ini, banyak amalan sunat yang kita boleh lakukan pada pagi Hari Raya. Antaranya ialah mandi sunat Hari Raya Aidilfitri. Sebab apa? Hari Raya ini merupakan hari kemenangan bagi umat Islam. Jadi kita digalakkan untuk menyambut Hari Raya itu dalam keadaan yang bersih dan segar. Dan yang kedua, amalan yang kedua ialah kita menjamah sedikit makanan sebelum menunaikan solat Hari Raya Aidilfitri. Akhir sekali, kita digalakkan untuk mengemaskan diri kerana Hari Raya Aidilfitri ini merupakan hari kegembiraan umat Islam. Jadi kita perlulah berwanian, berpakaian bersih dan cantik. Terima kasih. Ustazah, pada bulan Ramadan kita ada solat sunat tarawih. Kalau bulan Syawal pun ada solat sunat juga. Boleh tak Ustazah menerangkan solat sunat pada Syawal? Solat sunat pada Syawal, solat itu merupakan hukumnya sunat bagi perempuan maupun lelaki. Boleh dilakukan di masjid maupun di rumah. Sekiranya perempuan tak mahu kan, contohnya perempuan ni dia ada kerja rumah, dia tak dapat ke masjid untuk menunaikan solat sunat raya, boleh dikerjakan di rumah, boleh dikerjakan di rumah lah. Sebab dia buat ini menyebabkan fitnah bagi perempuan. Ustazah, sebab tanya, saya selalu bawa saya balik kampung di Negeri Sembilan untuk ziarah kampung, untuk ziarah hari keluarga saudara-saudara. Tapi kan Ustazah, saya selalu keliru. Siapa yang saya tak boleh salah dan dengan siapa saya tak boleh salah. Boleh Ustazah terangkan? Terima kasih kepada moderator kita atas soalan yang sangat baik tadi. Bila kita sebut tentang bersalaman, bila menjelang sahaja hari raya, kadang-kadang kita terlepas pandang perkara berkaitan dengan bersalaman. Sudah tentunya pada hari raya kita akan kunjung ke rumah orang lain ataupun saudara mara kita akan datang ke rumah kita. Ketika itu akan berlakulah mana orang kata akan berlakulah bersalam-salaman. Kita kena ingat, kadang-kadang kita terlepas pandang, kita kena ingat ada antara saudara mara kita yang boleh kita salam dan ada batasnya juga dengan sebahagian yang lain yang kita tak boleh salam. Dalam Islam kita sebut iaitu mahram. Kalau mahram ialah yang kita boleh bersalam. Apa maksudnya? Orang tersebut ialah orang yang kita memang tidak boleh berkahwin dengannya selama-lamanya. Orang ini kita boleh bersalaman. Siapa contohnya? Ayah, adik-beradik lelaki, datuk, pak saudara kita, pak cik kita. So ini dipanggil mahram. Maknanya orang ini kita boleh bersalaman dengan dia kerana mereka itu kita sampai bila-bila memang kita tak boleh berkahwin. Satu lagi ialah yang bukan mahram, iaitu yang kita boleh berkahwin dengan dia. Siapa contohnya? Contohnya sepupu. Sepupu kita boleh berkahwin. So, yang itu memang kita tak boleh salam.
jiran-jiran, saudara mara yang jauh, kawan-kawan, kita kena jaga batas itu supaya Islam itu terus terpelihara. Saya kira itu dahulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ustazah, Ustazah, saya nak tanya, betul ke pada hari raya kita mesti kena pakai baju raya baru setiap tahun? Ramai orang ingat bila tiba saja waktu hari raya mesti beli pakaian baru. Tapi sebenarnya dalam Islam bukanlah pakaian baru yang paling utama. Yang paling utama adalah pakaian yang terbaik. Apa tu pakaian terbaik? Pakaian terbaik tu ialah pakaian yang bersih, pakaian yang kemas. Okay? Selain itu juga, kita juga digalakkan untuk memakai wangi-wangian, tapi cukuplah dengan sekadar sederhana dan selesa untuk diri kita. Okay, selain itu, kita juga digalakkan untuk disunatkan untuk berhias secara sederhana. Terima kasih Ustazah atas perkongsian baik yang sangat menarik untuk kita dapat pada pagi Syawal ini. Boleh tak Ustazah berikan sepatah dua kata untuk ucapan hari raya yang akan berjalan kita nanti? Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Raya raya juga adab, jangan ditutup. Hati-hati di jalan raya, ingatlah orang yang tersayang. Terima kasih Ustazah, terima kasih. Bye.